Sempatkan. Max Sempatkan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aulis dalam Maxson Podcast. So kali ni kita nak bawa satu seorang ni jejaka. Sebelum ni kita panggil Syukri. Kali ni nama dia Syukri juga. Okey. So kenalkan diri sikit. Siapa? Hai, saya Syukri. Saya seorang Maxsonians di Kota Damansara. Berasal di KL lah. Tak ada orang KL. Okey lah. Syuk, kau sekarang ni, aku memang tak nak cerita pasal siapa kau dalam company ke apa benda, tak ada Ejen lah. Ejen Okey. So dia ejen lah, Nama Syukri Zohari betul? Ya. So itulah, aku pun dah kenal kau dah dalam 8 tahun 2016. Berapa tahun tu? 9. Itulah. So memang first time aku kenal kau, memang kau tukang sapu kan, Haji Babu kan. Okay. Itu. So Haji Babu ni okey lah. Aku tahu kau dulu kau buat kan, lepas tu kau buat Haji Babu. Kenapa kau buat Haji Babu? Actually cleaning, kita dulu plan nak buat cleaning service lah. Cleaning service yang tak ada kat Malaysia ni, cleaning service yang high end. So high end tu maksudnya orang pakai proper, pakai baju putih. Lepas tu datang dengan proper equipment. Benda tu tak ada kat Malaysia. So kita orang punya target market time tu, saya dan isteri lah time tu, kita orang target memang nak cleaning service yang fokus untuk high end punya market. Dan bila kita orang start, memang demand sebenarnya banyak. Kita terkejut, demand memang banyak untuk high end punya market. Walaupun servis yang orang kata lebih kurang sama lah kan. Tapi bila kita tambah extra something, kita jual dengan harga yang mahal, banyak demand. So bila kau kata high end tu, dia lebih kepada rumah Datuk Datin, rumah-rumah banglo ke ataupun macam hotel? Oh, dia ada beberapa lah. Satu office, kadang-kadang nombor dua mungkin office yang macam private. Contohnya macam company tu perlukan security tinggi, so dia perlukan orang yang lebih dipercayai. And then orang yang mungkin kenamaan, so orang yang mungkin influencers. So diorang nak ada some privacy, tapi dalam masa yang sama diorang perlu ada trust dekat cleaning service. Itu kita punya target market lah. So dengan servis yang sama, normally orang charge sekian harga, kita orang macam 3-4 kali ganda daripada price diorang lah. Tapi sama cuci rumah juga. Okay. So so sekarang ni kau sebagai ejen dekat dalam Maxson, dan sekarang ni memang grup kau adalah grup yang terbesar dalam Maxson ke ataupun ada grup lain lagi besar? Kalau ikutkan anda 5 ni bukan anda saya lah. 5 ni bukan anda saya. 5 ni sebenarnya bukan anda aku. Anda rekrut aku, Zairi. So grup dia yang terbesar lah kat Maxson. Masa ni lah. Bukan anda aku lah. So grup dia under wing dia lah. Kira aku ni pun bawa dia juga. Okay. Dan itulah. Sepanjang kau dalam Maxson ni, apa kau punya orang kata planning? So kau daripada dulu kau buat property, lepas tu kau try buat Haji Babu, which bankrupt, betul? Bukan bankrupt lah, fail. Aku tak bankrupt lah, tapi fail lah. Almost bankrupt kan? Almost lah, tapi Alhamdulillah tak lah that time kan. Okay, lepas tu kau buat balik property. Okay, sebab nak cover balik ke macam mana ke? So bila kau masuk balik dalam industri property ni, kau sebenarnya kau nak apa yang kau punya target, apa yang kau cuba capai? Sebenarnya dulu bila kita cerita macam mana aku nak berhenti jadi ejen dulu sebenarnya nak berhenti jadi ejen sebab ada bosan tau. Bosan tu sebab kita jual rumah, tak ada kira lepas tu tak tahu nak buat apa, what's next. Nak buat benda yang lagi besar, contohnya macam bulk sales ke, ataupun nak lagi orang kata nak buat gila-gila pun perlukan modal sangat besar. So disebabkan kebosanan tu, time tu lah konon-konon nak decide stop buat property. So benda yang paling dekat dengan property, cleaning lah, cuci rumah. So kita try cuci rumah. So bila cuci rumah, kenapa tak potong rumput ke apa? Tu lah, cuci rumah ni sebab dia macam ni, potong rumput, yelah dia ada specialty masing-masing. Cuci rumah ni sebab tengok tak ada orang yang cuci rumah dengan harga yang mahal kat Malaysia ni, time tu lah. Sekarang pun nampak macam tak ada juga. So kita try lah type market. So bila try type market, demand banyak.
sale makin lama makin naik. Tapi kenapa tutup? So sale makin naik, semua okey. Tapi kesilapan saya adalah time tu, kesilapan aku lah. Aku tak jaga cost structure. Time tu, yelah, nama je belajar finance. Tapi bila kita business ni, kedah lah. So kita tak belajar cost structure, kita terlupa pasal cost structure tu. Lagi kita makin banyak sale, lagi banyak cost keluar. Lepas tu lagi rugi, lagi tak ada masa. So salah dekat situ lah. So disebabkan hal tu, daripada satu kereta, dulu kita ada satu kereta, ada wrap semua tu. And kita berkembang terus pada 3 kereta. Suddenly pump shut down. Sebab kita belum bersedia untuk berkembang sebenarnya. Sebab cost structure kita salah. So kesilapan dekat situ sepatutnya aku revise cost structure betul-betul, susun balik, tengok, test. Sebenarnya test pun tak lama, 3 bulan ke 6 bulan dah boleh dapat pattern lah. Tapi sebab time tu gelojo kan, bila dah dapat tu pattern tu, dan barulah expand. Tapi time tu tengah fikir nak grow cepat. Sebab time tu kita orang 2-3 bulan nak masuk media, akhbar, front page akhbar, whatsoever. So kita orang cuba nak pergi lebih laju, tapi kita orang silap dekat cost structure. So bila silap kat cost structure tu, dia menyebabkan kita bleed lah. Bleed teruk lah. Lagi besar kita grow, lagi banyak sale, lagi banyak duit bocor. Nak jadikan cerita, duit habis banyak juga, 6 figure juga banyak. Dan lepas duit habis tu, start balik dengan property lah. Sebab itu je kerja aku tahu. Dan build balik career dekat Maxson dalam tahun 2020, time COVID. Join Maxson January, and then March kita COVID. Time tu lah kita start balik daripada kosong. So bila kau cakap pasal cost structure ni, apa benda cost structure ni? As in marketing ke, dari segi charges yang kau kenakan dekat klien ke, ataupun gaji staff ke macam mana? Cost structure ni dia macam ni lah, berapa harga barang yang kau jual tu, berapa sekian harga, okay, ataupun servis lah, berapa harganya, dan berapa kau punya net yang kau dapat, gross dan net yang kau dapat. So cost structure ni kalau ikutkan dalam RM1 yang kita jual, berapa net yang kita dapat, dan adakah kita dalam orang kata keadaan economy of scale lah. Economy of scale tu macam lagi banyak kita jual, lagi kurang cost per service dan per produk kita. So benda tu aku termiss. Dia senang cerita, kalau kita beli barang China kan, kalau kita beli barang kat kedai, beli satu, harga je mungkin RM1. Kalau kita beli 1000, mungkin harga dia jatuh 70 sen per unit. So benda tu aku tak tengok dan tak ambil berat time tu. Itu antara punca kegagalan lah sebenarnya. So noob Dia bukan nak kata noob tak juga, sebab belajar finance tu. Tapi bila berniaga ni kan, bila kita banyak masuk lebih kelas marketing, motivasi, so kita tak tengok benda-benda yang kita patut tengok. Sebenarnya, yalah, kalau ikut sebenarnya kalau sebelum grow ni kita kena test lah. Test kita punya capacity. Kalau capacity tak boleh go, bahaya untuk kau gerak. So benda tu yang aku cuba betulkan, dan itu yang aku buat kat Maxson lah. Buat dekat Maxson ke buat dekat team kau? Dua-dua lah. Dua-dua lah. Okey lah. Bila cerita pasal kau one of the agent yang dah 11 tahun pengalaman dan sebagainya ni, aku nak tanya jugalah pendapat. Ramai juga orang cakap agent dekat Malaysia ni dah ramai. Okey, macam mana aku nak buat sale? Macam mana aku nak, yelah, sebab orang lain bila ada listing je, ada rumah nak jual ke, dah ada ejen lain masuk. So kau rasa macam mana dengan market Malaysia ni? Kau boleh pergi ke jadi property agent ni? Actually sebenarnya market besar tau. Kalau dia kawan kata market saturated tu ataupun market sangat padat tu, dia depends on individu lah. Sebab kalau kita tanya market mana yang tak ada orang tap, kedai makan hari-hari orang buka kan, ataupun bisnes lain mana je yang tak ada bersaing, semua ada. Makin hari makin ada bersaing. Cuma kalau kita tengok daripada data property ni, kalau ikutkan agensi hartanah, ejen hartanah dekat Malaysia ni, berapa persen daripada penduduk Malaysia? Daripada penduduk Malaysia. Siapa dia yang tahu? Okay, compare tu dengan Singapore, berapa ramai? Compare tu dengan US, berapa ramai? Yang register dengan tak register, berapa ramai? So ratio tu kita tunjukkan kita dalam keadaan yang orang kata the market orang kata gap tu sangat huge. Bila market gap tu sangat huge, dari situlah kita build the team dan kita susun. So huge tu nak compare dengan Singapore, US. We can grow like 3 times than Singapore, 3-4 times sebenarnya. Kalau ikutkan lah siapa yang study betul-betul kan, buat betul-betul market analysis. Kita akan tengok lah kita punya market share, berapa banyak kita nak makan the cake. So sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh buat, dan sebenarnya market sangat huge.
Susah aku nak explain. Itu study aku buat lah, data yang aku dapat, data yang aku study, data yang aku collect, dan sebelum buat decision aku based on that lah. Sebelum aku buat decision. So ni bantuan ada daripada bini kau ke macam ni? Sebab setahu aku dia one of the data untuk analytic punya orang kan. Data ni, kalau raw data ni aku cari sendiri. Aku cari sumber, aku cari sendiri, bukan dia lah. Tapi kalau masas data yang pelik-pelik, yang complicated dan nak simplified, memang dia lah yang akan tolong. Dia dan network dia lah. Dia dan network dia. So dia guna lah agak. Dia ada banyak tolong lah. Ada apa-apa lagi tak aku nak cakap dekat orang yang tengah dengar podcast ni? Mungkin nasihat ke, mungkin orang tu baru join ke, ataupun dah lama join ke, mungkin ada orang nak tahulah pandangan kau. Mungkin ada yang tengah dah buat property ni, mungkin dah lama, lepas tu dah rasa bosan, dah rasa nak give up ke. So apa kau punya advice dekat diorang? Advice susah nak bagi advice ni. Kalau nak kata advice tu, bagi akulah dia macam ni. Tengok kapasiti diri sendiri, dan kadang-kadang tu kapasiti tu kita kena carilah apa kita punya kekuatan dan apa yang kita nak kejar sebenarnya. Contoh kalau kita nak kejar, like ada orang dia puas hati dengan 10,000 sebulan, ada orang puas hati dengan 50,000 sebulan. So apa yang kita nak kejar sebenarnya? So kalau kau nak 500,000 sebulan lah. Aku tak nak sebut dekat dalam ni, but saya tak nak sebut lah dekat dalam ni, tapi saya pun ada target saya sendirilah. Dan which is kalau dapat achieve target tu, itulah periuk nasi yang saya kena tanggung sebenarnya. Tanggung tu sebab ada banyak lagi misi dan impian yang perlu dilaksanakan lah. Bukannya kita nak tu untuk kita, tapi untuk orang lain juga. The market is huge. Sebenarnya market ni sangat besar, dan kita nak tap mana satu tu terpulang pada kita sebenarnya. Kalau kita nampak besar dan kita tahu kita boleh makan that banyak, dan kita tap lah. Macam mana nak tap? Itu lain cerita lah. Kalau tak, kalau kita kata market ni sangat-sangat padat, mana mungkin ada ejah tanah yang boleh buat sale 30 biji setiap bulan konsisten, 50 unit, 80 unit pun ada. Okay? Mana mungkin lah benda tu terjadi. So maksudnya market masih lagi besar lah. Dan mana mungkin kita tengok hartanah asyik tak terjual banyak. So yalah, that's the gap yang kita kena fill up lah. Kita kena fill in the gap. So kita tengok kita punya talent, kita tengok kita punya, orang kata, kita punya strength, kat mana kita boleh fill in the gap yang ada dekat dalam market. Gap ni contohnya kekurangan yang ada dekat dalam market. So kalau kita fill up the gap tu, kita mungkin boleh dapat lagi banyak sales. So itulah complicated aku cakap kan. Tapi kau cakap banyak sangat sebenarnya. Aku dah tak tahu nak cakap apa dah. Dia technical things lah, tapi korang kena tengok macam tu lah. Apa yang ada masalah dan apa yang korang boleh offer, dan korang tap the market. Macam tu lah. Padahal lah banyak ejen-ejen ni cakap, Syuk cakap bosan lah. Aku cakap based on buku lah. Itu buku yang aku baca semua kan. Ulat buku lah kau. Aku bukan kind of like ulat buku lah before. Tapi bila benda tu, orang kata nak cari jawapan, dan aku baca buku lah, dan tak sengaja terhabis satu buku. Lepas tu nak cari jawapan lagi, terhabis satu buku. So sebenarnya bukan hobi, sebenarnya nak mencari jawapan. So kau dulu memang ambil MBA ke macam mana? Aku BBA, master tak ambil A. BBA Finance lah. Bachelor in Business Administration dalam Finance. So memang kau ada minat lah juga nak buat business and so on, selain daripada property lah. Tak terfikir lah nak buat business that time lah. Terfikir nak buat business ni selepas masuk seminar je. Kata seminar kesawanan, tu baru terfikir, okay, business. Sebelum tu tak pun. Dan terjebak dengan property pun terjebak juga. Bukannya di plan. Tapi ada plan lagi lah. Masih ada impian untuk, tak tahu, buat bisnes baru. Tak Business tahu. Mungkin Haji Babu version 2. Ataupun kau nak jual produk ke, ataupun kau still nak buat servis ke. Dia bisnes ni, memanglah otak memang fikir ke bisnes lah. Tapi apa yang akan ditambah tu, apa yang akan dibuat tu, Wallahualam. Tapi apa yang datang in mind, ada orang offer, banyak juga offer. Itulah, tengoklah, kita test satu-satu. Ada yang kita dah test, ada yang okey, ada yang ongoing. Kita tengok mana yang menjadi. Mana yang menjadi tu, nanti tengok. Kalau jadi, nanti orang tahu lah. Kalau jadi lah, tak jadi. Kalau jadi lah, kalau tak jadi dia diam lah. Kalau tak jadi kena nuk dengan aku pergi lah. Kalau tak jadi dia akan ni lah, tengok Syuk, Maxon dia. Dah. Syuk kau duduk diam-diam je lah.
dah elok dah kat sini. Ngada. Lepas tu Hey, kita kena ada multiple revenue stream, kena ada banyak income. lepas tu nak bankrupt, Aulis. Aku tak minta duit aku tak minta duit tau. Aku perlukan bantuan skill Okay, so itu saja. Thank you Syuk sebab spend time hari ni. Okay, so kalau korang ada nak tahu lebih lanjut pasal Syuk ke, nak kenal dia ke apa benda, boleh check dia punya social media, Facebook. Dia juga ada vlog, okay, cerita perjalanan dia buat property ni daripada awal, buat closing, macam mana nak bina team dan sebagainya lagi. Banyak memang menarik vlog dia. Vlog dia pun ada satu episod tu, season 1 ada muka saya sikit lah. Aku kena highlight diri aku juga. Okay. Alright, so thank you Syuk. So yang dengar podcast, jumpa anda lagi di next podcast. Ciao. Maxim Podcast. Siu. Maxim Podcast. Like we with you. Maxim Best.